Assalamualaikum guys. So welcome back to Faiz Semut. Assalamualaikum guys. So hari ni aku ada kata-kata pasal ibu. So kali ni aku cerita pasal ibu. Walau bagaimana sekalipun lah, mak kau tu, tak kisahlah kau panggil mak ke umi ke ibu sekalipun, tak kira lah diorang buat kau marah ke kan, ataupun diorang benci kau ke, ataupun sejahat mana sekalipun ibu kau, macam mana teruk sekalipun ibu kau, dia masih ibu kau. Walaupun dia benci kau sekalipun, tapi tetap dalam hati dia, rasa kasih sayang dia tu terhadap diri kau tu ada. Walau bagaimana sekalipun, dia tetap ibu kau. Ibu mana yang tak sayang anak dia lah pandai. Cuba kau bagi tahu aku lah. Sebab tu lah aku nak cakap dengan korang ni kan. Kau jangan lupa pasal ibu kau. Kau jangan pernah lupa tentang kebaikan dia terhadap diri kau. Kau jangan pernah lupa kasih sayang dia terhadap diri kau. Kau jangan pernah lupa pengorbanan dia melahirkan kau. Kau jangan pernah sesekali lupa atas apa yang dia pernah jaga kau selama ni. Kan? Kau takkan tahu betapa besarnya pengorbanan dia menjaga kau hingga kau dah besar sampai sekarang ni. Kau takkan tahu, Mat. Sebab itulah bila kau dah berjaya, kau jangan lupa ibu kau. Kan? Walau bagaimana sekalipun kau jauh sekalipun dengan dia, kau jangan lupa ibu kau. Kau jangan lupa. Tu je.